أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang sahabat daripada Bani Sulaiman berkata, Rasulullah SAW telah mengirakan perkara ini di tangan saya atau tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Menyebut subhanallah akan menyebabkan separuh timbangan penuh dengan pahala. Menyebut alhamdulillah menyebabkan timbangan penuh dengan pahala. Dan Allahu Akbar akan menyebabkan ruangan kosong di antara langit dan bumi penuh dengan pahala. Seorang sahabat daripada Bani Sulaim berkata, Rasulullah SAW telah mengirakan perkara ini di tangan saya atau tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Menyebut subhanallah akan menyebabkan separuh timbangan penuh dengan pahala. Menyebut alhamdulillah akan menyebabkan timbangan penuh dengan pahala. Dan Allahu Akbar akan menyebabkan ruangan kosong di antara langit dan bumi penuh dengan pahala. Sayyidah Sa'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah saya memberitahu kamu salah satu daripada pintu-pintu syurga? Saya menjawab, bahkan ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu itu ialah la haula wala quwwata illa billah. Sayyidah Sa'ad dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah saya memberitahu kamu salah satu daripada pintu-pintu syurga? Saya menjawab, bahkan ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu itu ialah la haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Abu Ayyub Ansari dia mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu berhampiran Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Mi'raj. Lalu baginda Ibrahim alaihissalam bertanya, wahai Jibril, siapakah bersama kamu? Ibrahim alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, perintahkan umatmu supaya mereka memperbanyakkan tanaman surga dan tanahnya yang sangat subur dan kawasan yang luas. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah itu taman surga? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Abu Ayyub Ansari yang mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu berhampiran Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Mi'raj. Lalu baginda Ibrahim alaihissalam bertanya, wahai Jibril, siapakah bersama kamu? Ibrahim alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, perintahkan umatmu supaya mereka memperbanyakkan tanaman surga dan tanahnya yang subur dan kawasan yang luas. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah itu taman surga? Apakah itu tanaman surga? Baginda sallallahu alaihi wasallam diberi jawaban, la haula wala quwwata illa billah. Dan dah kepada Nabi sallallahu. Jadi kita banyakkan zikir kepada dan kita jangan jauh lagi pahaman kepada dari siapa waktu dah faham sampai ke Allah. Sudah jelas kepada Rasulullah. Subhanallah.